Aduh, orang dah nak raya-raya ni, time ni lah ada wabak. Lepas tu nak kena tutup taska. Lepas tu nak kena disinfeksi pula. Leceh lah. Kau buat apa ni? Disinfeksi lah. Satu je? Lah, kenapa kau tak pakai yang ni? Kan lagi banyak lagi bagus. Ya lagi pekat lagi bagus Yelah, lagi banyak kita pakai, lagi senang lah kita nak bunuh kuman. Oh, kalau macam tu campur je lah semua. Habis kuman, mati semua. Baru senang kuman nak mati. Bau pekat ni. Korang buat apa ni? Banyaknya korang campur. Dah lah PPE pun tak pakai. Mask pun tak pakai. Tengok budak pergi kursus buat. Macam ni caranya. Senang je, mula-mula kita pakai mask, kemudian kita pakai glove dan last kali kita pakai apron. Tada! Kalau ada wabak, satu nisbah 9, satu peluntur 9 air. Lepas ni, tengok cara-cara ni. Pastikan bancuhan tepat, basmi kuman, elak wabak berterusan.